Telah lebih seminggu aku berada di bumi Sarawak, mengembara ke pedalaman di utara Sarawak, di Bakalangan dan Bario. Belajar tentang adat dan cara hidup orang-orang Ulu di sana. Kini, aku menyambung pengembaraanku ke arah Ulu Baram, mengayuh melalui jalan yang begitu mencabar dari Miri. Keadaan jalan yang teruk dan berbukit dan menghadapi cuaca yang begitu panas. Namun, aku berasa begitu gembira berada di jalanan, sentiasa kagum dengan pemandangan di bumi Sarawak ini yang penuh kehijauan dengan hutan tropikal yang kelihatan seperti tiada penghujungnya. Aku terus mengembara, mengayuh perlahan-lahan untuk ke destinasiku yang seterusnya, iaitu kawasan pedalaman di Ulu Baram. Perjalanan saya daripada Miri, saya sekarang ni mengayuh ke arah Ulu Baram. Dia punya perjalanan dia punya experience, saya dapat satu experience yang baru, dan satu lagi dia macam mengingatkan saya juga kepada pengalaman saya mengayuh pada beberapa tahun yang lepas, especially masa saya mengayuh dekat Takleh Makan Desert. Masa saya mengayuh dekat Takleh Makan Desert tu, saya ingat lagi macam mana saya kena panas dia, tak tahan panas, especially bila saya mengayuh pada waktu tengah hari ke arah petangnya tu. Tapi kali ni saya punya kayuhan dia panas, tapi ini adalah memang lain disebabkan dia tropical. Aku masih lagi cuba untuk membiasakan diriku mengayuh di dalam kepanasan di cuaca tropikal yang mempunyai tahap humidity yang begitu tinggi. Berhari-hari aku mengayuh merentasi kawasan bergunung ganang di antara Bandar Miri dan Ulu Baram yang terletak tidak begitu jauh dari sempadan Kalimantan di Indonesia. Walaupun keadaan jalannya agak teruk, aku mula suka dengan cabaran seperti ini. Perjalananku dari Miri ke daerah Ulu Baram mempunyai jarak hampir 300 km yang mengambil masa 4 hari melalui jalan yang berbukit di sepanjang kawasan pergunungan di dalam cuaca yang panas. Aku mengayuh dengan lebih perlahan melalui jalan seperti ini, tetapi ia secara tidak langsung memberikan aku lebih masa untuk mengamati pemandangan yang begitu indah sepanjang aku melalui kawasan pedalaman ini. Disebabkan jalan dekat sini semua memang teruk, jadi kenderaan yang lalu memang saya boleh cakap 90% kenderaan yang lalu dekat sini semuanya kenderaan 4x4. Jadi memang banyak kali ada orang nak tumpang dengan saya, dan at one point saya rasa macam okey, saya naik je 4x4 tu sampailah dekat dengan kampung Mumbai tu, barulah saya sambung mengayuh. Setelah 4 hari aku berkayuh dan kadang-kadang ditumpangkan oleh pengguna jalan raya di sini, aku pun sampai ke destinasiku, berhampiran dengan kampung Mumbai di daerah Ulu Baram. Sesampainya aku di sini, aku pun berehat di sebuah rumah tamu di sini sambil melihat gambar-gambar dan video-video yang aku ambil di sepanjang perjalananku di negeri Sarawak sejak beberapa minggu yang lepas. Semasa aku mula-mula mengayuh dari Miri ke daerah Ulu Baram, destinasi pertamaku adalah Pekan Lapuk, sebuah pekan kecil yang masih lagi dihubungkan dengan jalan raya yang bertar dari Miri. Ini adalah pekan terakhir yang aku sampai sebelum melalui jalan tanah yang penuh mencabar untuk ke arah daerah Ulu Baram. Pekan ini juga adalah sebuah hub di mana orang-orang dari kawasan kampung dan pedalaman akan datang ke sini untuk menjual hasil yang mereka dapati dari hutan.
Dan orang-orang dari Bandar Miri juga akan ke sini untuk membeli hasil-hasil hutan tersebut, sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun untuk dijual di Bandar Miri. Dan di sini, aku mula melihat bahan-bahan makanan yang begitu eksotik, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang bukan seperti yang biasa aku lihat yang ditanam di kebun-kebun, tetapi didapati di hutan yang tumbuh secara liar. Dan bahan-bahan makanan seperti ini tidak pernah aku lihat di sebelah Semenanjung, membuatkan tempat ini begitu unik bagiku. Dia dapat uang tinggi darah kita. Cuma dia ada baik-baik ini. Kita juga ada mana-mana ada. Kan ini kamu minum air, rasa mana air?